Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas waktu lagi ni. Qadha ni. Aduh. Kenapa? Kenapa berhenti dengan solat? Haram tahu tak kalau sengaja berhenti dengan solat? Saya solat zuhur tadi. Lepas tu masuk asar. Kena qadha balik lah solat zuhur tadi. Jangan berhentikan solat. Solat je macam biasa. Kata An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, jika seseorang itu sempat takbiratul ihram dalam waktu solat, kemudian tamat waktu solat, maka solat itu sah secara ijma' ulama. Jadi kalau sempat takbiratul ihram sebelum waktu itu tamat, maka solat itu dikira sebagai solat tunai. Tak perlu qadha balik pun solat. Oh ya ke? Rugilah batalkan solat tadi. Terus satu lagi, kenapa solat hujung-hujung waktu ni? Tengok live Patah ambil kahwin tadi. Kalaulah solat tu pun hujung-hujung waktu, jangan pelik rezeki tu datang hujung-hujung waktu. Korang tekanlah button follow tu. Jom infak masjid 5 bilion pun tak apa, tekan link di bio.